Ibrah Gembara seperti putihnya iramamu, putihkanlah juga hatiku. Di saat ini ku mohon padamu, terimalah umrah dan hajiku, terimalah umrah dan hajiku. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibadah haji rukun Islam kelima, wajib dilaksana bagi yang berupaya. Islam bagi berakal merdeka ke atas dirinya sendiri berupaya. Tiga jenis haji dan umrah, ifrad, tamattu, qiran. Umrah dilakukan bersama sebelum atau berasingan. Rukun haji yang wajib dilaksanakan, niat ihram dan wukuf Arafah dilaksanakan. Tawaf keliling Kaabah, sa'i Safa dan Marwah, syukurlah jiwa yang tabah, detik sebahagian tarbiyah. Perkara wajib haji menuju Allah, berniat ihram di miqat, muhasabah kedua bermalam di Muzdalifah, ketiga menonton Jamratul Aqabah di hari ke-10 Zulhijjah. Di Mina bermalam mujahadah, berusaha mentatikan Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Tashrif yaumiyah, terakhir menjauhkan diri daripada perkara mazmumah semasa ibadah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibrah haji dan umrah, tarbiyah dan akidah, jatuh cahaya di redung hikmah, pakaian takwa ubudiyah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.